InsyaAllah, first class. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, para penonton, para pendengar yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama bertemu dalam keadaan yang insya-Allah sama-sama dipelihara iman dan insya-Allah ditingkatkan amal bersama-sama. Tuan-tuan perempuan, cuba tuan-tuan perhatikan, di belakang saya ni pintu masuk first class. Saya rasa saya sangat mengidamkan, tuan-tuan perempuan pun tentu mengimpikan, kalau kita nak pergi melancong, bercuti, kita nak naik kapal terbang, kalau boleh semua kita nak masuk pintu first class. Tapi tuan-tuan, satu persoalan yang mungkin kita nak tanya pada diri kita, dalam kita menjalani ibadah solat seharian, pernah tak kita bertanya agaknya dalam diri kita, solat aku ni first class ke kelas ke berapa? Tu dia. Dalam kita menjalani ibadah solat seharian, pernah tak kita bertanya, ibadah solat saya ni solat yang kelas ke berapa agaknya? Dalam soalan yang lain, etika yang lain, kita nak, kalau boleh, kita nak tanya kepada diri kita, saya ingin solat yang first class. Tapi persoalannya bagaimana tuan-tuan dan puan? Bagaimana saya supaya solat kita ni solat yang paling hebat? Kerana kita tahu kalau kita masuk pintu first class ni tuan-tuan dan puan, dalamnya cukup hebat, tenang, cukup bergaya, selesa, nyaman, tenteram. Kita boleh bayang orang duduk di kursi empuk first class. Kita boleh bayang dengan air minumannya. Kita boleh bayang dengan layanan istimewanya. Kita boleh bayangkan dengan ketenangan, kedamaiannya. Tapi bagaimana solat, ibadah solat kita yang kita lakukan seharian itu menjadi ibadah solat yang first class, yang menjadikan kita benar-benar tenang, benar-benar hebat, benar-benar matang dan benar-benar berkesan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan perempuan, para ulama memberitahu kepada kita, syarat untuk dapat solat yang first class ni dia ada dua. Pertama sekali, iaitu namanya hudurul qalb. Kita kena hadirkan hati kita. Dan syarat yang kedua, hudurul aql. Kita kena hadirkan akal fikiran kita. Maknanya, di dalam kita menjalani ibadah solat, daripada awal lagi, kita kena hadirkan hati kita. Kita nak solat ni. Tapi sebelum lagi daripada kita solat, hati kita kena ikhlaskan. Hati kita hadirkan, maknanya tuan-tuan perempuan, kita rasakan diri kita hamba yang bersalah. Kita rasakan kita ini hamba yang banyak buat silap. Kita rasakan kita ini hamba yang kotor, yang sebenarnya amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok etika solat, sebelum dari kita mula solat, kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk ni, kita bersihkan bukan saja sebenarnya tubuh badan kita. Kita dah kongsi sebelum ini, solat kita ambil wuduk ni sebenarnya berwuduk juga menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam erti kata membina keyakinan kita dan keinsafan kita supaya hati kita hadir, kita ini bersalah. Begitulah tuan-tuan dan puan, bila hati yang hadir tadi, dia akan rasa takut, dia rasa gerun, dia rasa benar-benar mengharap, bergantung kepada Allah. Dan jangan lupa yang kedua tuan-tuan dan puan, hudurul aql. Maknanya kita kena hadirkan akal kita. Bagaimana hadir akal ini tuan-tuan dan puan? Hadir akal ni maknanya kita kena fikir, kita kena teliti apa yang kita baca, apa yang kita takbir, apa yang kita doakan. Bila kita hadir akal kita, maknanya kita akan fokus. Apa yang hati kita dah bersih tadi niat dia, bila kita nak baca apa-apa ayat, kita nak baca apa-apa doa, Fatihah kita, doa iftitah kita, cuba kita dengar, cuba kita teliti, cuba kita perhati, dengan kita rukuk, dengan kita sujud. Masya Allah tuan-tuan puan-puan, hadir hati, hadir akal, memerhati dan meneliti, memahami apa yang kita baca, apa yang zikir kita lafazkan, Masya Allah, barulah solat kita, insya Allah solat yang first class. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekarang ini kalau boleh saya nak ajak tuan-tuan puan-puan semua, jom ikut saya, kita nak masuk pintu first class. Tapi jangan lupa, yang lebih penting insya Allah tuan-tuan puan-puan, kita nak solat kita pun first class. Supaya solat yang first class, jiwa orangnya pun orang yang first class, insya-Allah. Masyarakat yang solatnya first class, masyarakat yang juga kelas yang pertama, masyarakat yang insya-Allah boleh menjadi contoh dan dapat menunjukkan model yang terbaik dengan etika solat dan penghayatan solatnya diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan harian. Amin ya rabbal alamin. Saya kira daripada setakat ni tuan-tuan dan puan, jangan marah
jangan merasa cemburu dengan saya nak pergi masuk first class, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi